மீண்டும் சாமிவேலு statistik 80% rakyat masyarakat India di sini adalah miskin. Pemimpin yang macam mana yang akan mampu dan akan secara ikhlas boleh membantu kita semua untuk menuju halal tuju ini? Pemimpin yang macam mana? Saya tak tahu pemimpin yang sedia adakah, yang bakal adakah, yang kerajaan barukah, pembangkang, saya tak tahu. Tapi satu saja saya amat tahu, bukan Samiril. Yang bawa kasut buat di situ, saya tidak kena mengena. Saya tidak setuju dengan apa yang orang tua itu buat. Ini bukan budaya kami. Tapi orang tua itu bukan orang muda. Dia lebih dari 70 tahun. Dia seorang cacat. Dia sanggup membawa dia punya kayu pergi pukul di sana. Hati dia begitu kecewa, dan beliau telah ditipu dengan Mega Holding. Dan saya bersumpah di atas buku ini bahawa saya mengambil keputusan ini tanpa didasarkan mana-mana pihak. UMNO atau mana-mana pihak tidak di belakang tabir atau mana-mana. Saya secara peribadi telah membuat keputusan untuk mendesak Datuk Seri Samiril berundur. Kita menggunakan 5 juta ringgit untuk menahan orang-orang daripada menghadiri program pada hari ini, paripurna pada hari ini. Bas-bas dari Penang ditahankan di highway, bas-bas di Johor ditahan, bas-bas di Pahang ditahan, bas-bas dari Kedah pun ditahan. Satu pemimpin kami pun telah diculik. Itu esok akan keluar. Pemimpin kami daripada satu pergerakan kami sudah hilang. Saya tak tahu mana dia ada. Telah diculik oleh pihak tertentu ataupun telah dipergunakan. Saya tak tahu apa telah berlaku. Mereka telah menggunakan segala kegiatan untuk menahan ini. Bagi saya, kami berjaya. KS ini berjaya pada hari ini dengan kehadiran orang ramai di sini. Memang perjuangan kami murni akan berjaya, walaupun dengan pakai gangster-gangsternya, walaupun pakai dengan duit-duitnya, walaupun telah ditukar tempatnya. Orang ramai sedang pusing tak dapat masuk tempat ini. Tak apa, saya begitu gembira kepada media. Saya beritahu, saya sangat gembira program ini berjaya. Akan mendesak Datuk Seri Samiril turun daripada jawatan Presiden. Saya mau menyatakan di sini bahawa Datuk Samiril menyatakan orang yang hadir pada hari ini bukanlah ahli MIC seorang pun. You pergi mana-mana jalan, you jumpa orang India, you kira 100 orang, 63 orang adalah ahli MIC. Kenapa you cakap hanya 63 orang adalah ahli MIC? 63% adalah ahli MIC. Bermakna kaum India adalah MIC adalah kaum India. Kamu jangan membezakan kaum India daripada MIC. Kalau kamu membezakan, bermakna 630 ahli itu adalah ahli hantu. Saya takut timbang kapal bernama MIC akan karam jika Datuk Seri Samiril terus jadi kapten. Memang saya telah terima ugutan, macam-macam ugutan. Satu ugutan secara keras, satu lagi ugutan secara light. Lightnya bermakna kawan-kawan saya, kawan-kawan Datuk Samiril telefon saya, begini ni tak takut ke? Dia Saiwo, dia main Saiwo. Saya dah tahu Saiko. Saya tahu apa dia mau mati. Lepas tu saya dapat 2-3 telefon lah. Dia orang cakap kamu akan dibunuh. Jaga. Rumah kamu akan disimpan cat. Kereta kamu akan disimpan cat. Kamu diperhatikan. Saya tak takut sebenarnya. Saya cakap dengan media, saya cakap dengan negara ini, saya berjuang untuk kaum India dan rakyat Malaysia. Kalau sesuatu terjadi kepada saya sanggup menghadapi mana-mana
mana-mana masalah. Berjaya camp ini. Kalau tak berjaya 10 hari ini Dato' Samiullah tak boleh cakap dia nak berundur kalau diberikan jawatan tinggi. Memang berjaya kami, ini perjuangan. Bukan sekali kalau hari ini dia cakap 50,000 orang datang pun tak boleh goncang saya. Beliau katakan semalam. So bagi saya bilangan tak penting. Yang penting adalah semangat. Semangat itu sudah bakar dalam hati setiap rakyat India dan orang Malaysia di sini. Dan saya pasti pimpinan atas yang akan buat keputusan, adakah mereka mahu Dato' Seri Samiullah atau mereka mahu rakyat.